Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Lepas solat asar di surau, duduk lepak sini sekejap sebab nak balik tak boleh hujan mendatangkan motor. Okey, besok hari pekerja, hari buruh. Dari perspektif Islam saya nak bagi dua perkara. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ni sebagai matan saja. Innallaha yuhibbu iza amala ahadukum an yutakhin. Allah suka seseorang hambanya yang buat kerja tapi bersungguh-sungguh. An yutakhinahu, bersungguh-sungguh, fokus, perfect, excellent. Budaya ni kita kena. Pekerja mesti ada budaya ini. An yutakhinahu. Satu. Yang kedua, Sayyidina Ali pernah menyebut, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah, bekerjalah urusan dunia seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhirat seolah-olah kita akan mati esok hari. Dua perkara. Buat kerja mesti sungguh-sungguh, mesti perfect, mesti budaya cemerlang tu ada. Dan dalam konteks yang Sayyidina Ali sebut tadi tu, kita buat kerja di dunia ni, buat kerja sungguh-sungguh, jangan duduk malas, jangan duduk tak seronok, dan beramallah kita seolah-olah kita nak mati esok hari. Itu untuk pekerja-pekerja Islam dan juga pekerja-pekerja bukan Islam dari perspektif Islam. Salam saya DOD daripada Surau Al-Mawaddah, Bandar Baru Bangi. Terima kasih.